tulus dan tanpa tapisan. Assalamualaikum semua. Selari dengan tata kelola telus berteraskan nilai madani, laporan penuh Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji telah didedahkan kepada umum tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Tujuannya hanya satu, memastikan rakyat Malaysia khususnya umat Islam dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan termasuk syur yang digariskan oleh RCI sebagai pengajaran agar kesilapan yang sama tidak berulang pada masa hadapan. Sementara itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM telah menubuhkan pasukan khas bagi menyemak dan meneliti laporan tersebut. Penelitian akan menjurus kepada isu perundangan melibatkan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa atau pengubahan wang haram mengikut Akta SPRM 2009 atau Akta 694 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 atau Akta 613 atau kesalahan yang berkaitan. Dalam perkembangan yang sama, sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI ini akan diadakan pada 11 Ogos 2026 di Parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, proses penegakan hukum sedang berjalan. Sebagai rakyat yang rasional, kita perlu teliti perkembangan ini dengan hati dan minda yang terbuka. Elakkan dari membuat sebarang spekulasi liar yang hanya berlandaskan emosi. Beri ruang kepada pihak berwajib menjalankan tugas. Semoga keadilan bakal diperoleh.